Nampak dia dah ada free play. Getah dia ni dah rosak lah. Bila lu yang tak rata ke apa, benda ni akan berbunyi gede. Hari ni kita ada sebiji Pro 2 Viva. Okay, owner ni komplain ada bunyi lah bila jalan tak rata. So bila kami check, masalah dia berpunca dari exober dia. Lu tengok sini. First masalah dia dekat dia punya mounting ni. Untuk mounting dia tengok dia jadi apa dah. Nampak dia dah ada free play. Getah dia ni dah rosak lah. Bila lu yang tak rata ke apa, benda ni akan berbunyi gede. Satu lagi exober dia memang dah tak pernah tukar. Owner memang tak pernah tukar. Dia beli kereta lagi. Lepas dia punya dust cover tengok ni dah pecah. Ni memang dah koyak lah, teruk lah. Okay, kita akan gantikan dengan yang baru lah. Ni exober yang baru. Okay, dengan dia punya ni cover dia yang baru. So mounting yang elok macam ni lah condition dia. Kita tengok perbezaan dia macam mana. Memang ketat lah, ni nak gerakkan ni pun susah. Memang tak boleh gerak pun. So bila benda ni dah ada free play, lepas tu bila lalu jalan tak rata ke apa, dia ada bunyi. Lagi satu, tayar akan jadi makan tak cantik lah. Nanti jadi makan dalam ke makan luar ke tayar tu, jadi makan tak cantik. So mana-mana ada masalah suspension ke apa, yang buat checking dulu lah. Sebab atas semestinya masalah ni, macam lagi boleh jadi. So siapa-siapa ada masalah macam ni, boleh cari kami dekat kedai Vizi.